Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat datang ke Lubuk Mercedes mewah dengan harga yang memang sangat rahmah. Tuan-tuan, hari ni ada beberapa Mercedes mewah dengan harga yang memang kasih potong harga punya sempena merdeka. Yang pertama tuan-tuan, yang ini kita ada Mercedes W205 C350e plug-in hybrid. Saya nak menjual dengan harga RM59,800 sahaja. Tuan-tuan, kereta C350e ni dia bernadikan enjin 2.0 dan juga menghasilkan 260 horsepower tuan-tuan. So memang laju sebab dia ada support hybrid. Okey, mana yang risau tentang hybrid? Untuk C-Class ni tak ada isu lagi hybrid dia rosak. So far orang pakai sampai habis lagi, tak ada masalah. Okey. Info lebih lanjut, macam mana cara penggunaan, macam mana cara maintenance, boleh WhatsApp Harid, tak ada masalah. Kereta-kereta yang Harid tunjuk ni semua Mercedes yang bukan poket koyak. Jangan risau tuan-tuan, alright? Yang ini tuan-tuan, Mercedes W205 C200 tahun 2015, fully petrol 2.0. Alright, yang ini saya nak menjual dengan harga RM64,800 sahaja. Dalaman color white cream yang memang sangat menawan tuan-tuan. Okey, memang nampak sangat eksklusif. Alright, yang kedua tuan-tuan, saya ada C180 tahun 2015. Yang ini mileage perendah, warna kegilaan ramai orang dekat luar sana, color royal navy blue tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat bahagian dalaman, interior black yang sangat premium, kacuk dengan fabric, memang sangat lawa. Yang ini Harid nak jual murah-murah sahaja, RM62,800 sahaja. Harga belum nego lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang tuan-tuan baik dengan Harid, insya-Allah kita kasih nego kau-kau. Right, yang ini tuan-tuan, saya ada CLA dengan door frameless dia memang sangat cantik. Yang ini CLA 180 CLA 200 AMG Urban Line tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan harga RM68,800 sahaja. Low mileage, satu owner, original stock, engine, gearbox tiada masalah, tahun 2015. Okey. So siapa yang berkenan dengan CLA ni, kita akan go forward, just WhatsApp. Yang ini tuan-tuan, the one and only SUV yang memang sangat premium, eksklusif, GLC 250 AMG tuan-tuan. Okey, bukan spek biasa-biasa. Yang ini untuk spek AMG, Harid nak menjual dengan harga RM88,800 sahaja tuan-tuan. Memang sangat cantik. Yang ini orang jual dekat luar pun 80 spek biasa, tetapi yang ini full spek, siap dengan AMG tuan-tuan. Lihat bahagian belakang dia, siap dengan 4matic SUV ni. Memang berdesup, memang sangat selesa, eksklusif, jarang-jarang masuk tuan-tuan. Owner kat luar sana pun tak nak jual kereta ni. So siapa nak, terus PM Harid. Yang ini tuan-tuan, saya ada C250 color black AMG tuan-tuan. C250 ni menghasilkan horsepower 220. Memang agak tinggi sikit daripada C200. Yang ini siap ada sunroof, dalaman siap ada ambient light, memang sangat cantik. Apple CarPlay pun dah besar, dah siap ada Apple CarPlay. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM68,800 sahaja. Yang ini tuan-tuan, C200 AMG tahun 2015. Tuan-tuan boleh lihat bahagian dalaman dia yang memang sangat eksklusif, memang sangat lawa. All black interior tuan-tuan. Okey, yang ini mileage pun rendah, 93,000. Memang tip top condition tuan-tuan. AMG saya nak menjual dengan harga RM72,800 sahaja. Tuan-tuan, saya ada dua buah W213 ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat yang belah sini. Yang ini tuan-tuan tahun 2017 tuan-tuan. Okey, tengok infotainment dia punya meter digital yang baru. Memang besar tuan-tuan, siap ambient light dengan carbon fiber dalaman yang memang sangat eksklusif. Okey, yang ini elite pakai. Yang ini model apa? E350e 2.0 sahaja. Tahun 2017. Harid nak jual bawah market. RM72,800 sahaja. Betul tak bawah market? Harga tu belum goncang lagi tuan-tuan. Okey, yang ini tuan-tuan. Okey, last segment. Yang ini W212R. Harid ada 3 buah yang nak let go. Memang sangat cantik. Yang ini E200 tuan-tuan. Harid nak jual dengan harga RM42,800 sahaja.
Okey, yang ini tuan-tuan W212 E250. Yang ini special, color hitam, siap body kit semua. Yang ini original AMG. Yang ini engine pun 2.0. Saya nak jual dengan harga RM55,800 saja. Satu owner low mileage. Yang ini 60 lebih saja mileage dia tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan Japan spec E250 tuan-tuan. Okey, nak jual murah-murah RM45,800 saja, kasih sold tuan-tuan. Yang berkenan nak tengok sikit bahagian dalaman yang memang sangat cantik tuan-tuan, sangat solid tuan-tuan. Last owner jaga memang sangat rapi. So tuan-tuan, Mercedes mewah dengan harga rahmah, boleh cari Harib. Assalamualaikum.